Biasanya saya akan terima cadangan proposal untuk membuka ladang sawit, ladang pertanian ataupun untuk membuka kilang. Tiba-tiba berdebuk jatuh satu proposal oleh satu konsortium pemaju ni. Dia nak buat tapak pelancar roket di Nenasi Pekan. Saya hampir terpelanting lah daripada kursi yang tak pernah tengok tak pernah tengok cadangan projek macam ni. Orang kata one in a million lah, sekali dalam sejuta punya projek. Untuk pengetahuan saudara, tujuan pelancar roket ni, tapak pelancar roket ini diadakan adalah untuk tujuan komersial sebenarnya. Tak ada tujuan lain. Dia berhasrat untuk wujudkan tapak pelancar roket yang boleh memuatkan satelit-satelit yang boleh dihantar ke orbit angkasa, khususnya low earth orbit lah. Seperti kita maklum, satelit ni dia boleh buat macam-macam benda lah kan. Dia boleh pancarkan signal internet daripada angkasa. Kita pakai waves pun melalui teknologi satelit. Dia boleh memantau kadar gas hijau, gas rumah hijau seperti CO2, metan, memantau hasil kajian saintifik, mengambil gambar dunia setiap hari, setiap jam untuk melihat perubahan, memantau kebakaran dan juga kemusnahan hutan dan sebagainya. Macam-macam kegunaan. Saya difahamkan industri angkasa akan melancarkan 30 hingga 40 ribu satelit hingga dalam masa sekarang hingga 2030. Cabarannya, tidak ada tapak pelancar roket yang cukup untuk menghantar satelit-satelit ni ke ruang angkasa. Kalau projek ni jadi, maksudnya negeri Pahang dan juga Malaysia akan mempunyai satu tapak pelancar roket yang pertama di Asia Tenggara. First in Malaysia, first in ASEAN, pertama kali ASEAN. Dan cadangan tersebut masih dalam peringkat kajian dan juga menunggu kelulusan lah daripada pihak agensi persekutuan, khususnya MISA lah, agensi industri angkasa Malaysia. Industri angkasa sedang membangun dengan pesat dengan wujudnya syarikat pemula lah, startup seperti SpaceX, Blue Origin daripada Amazon, dan banyak lagi syarikat-syarikat yang mencuburi, syarikat-syarikat swasta yang sanggup ambil risiko mencuburi bidang industri satelit dan juga industri roket ke angkasa ni. Impaknya, hasilnya, kos untuk menghantar payload ataupun barang berat ke angkasa menjadi semakin rendah. Dah turun lebih separuh mungkin. Kalau tidak, sebelum ni pemain-pemain dari industri angkasa adalah agensi kerajaan, seperti NASA, agensi angkasa di Rusia, di China dan sebagainya. Sekarang ni begitu banyak lagi syarikat-syarikat swasta yang menceburi bidang tersebut. Dan yang baiknya adalah kos untuk masuki atau mencuburi industri angkasa itu semakin rendah. Maknanya barriers to entry masuk industri ni lebih rendah lah, kos untuk mencuburi industri ni semakin rendah dan semakin banyak lagi syarikat boleh masuk. Kita harap projek di Nasi Pekan ni akan diberi kebenaran oleh Kerajaan Persekutuan lah, kerana ia akan memberi perubahan yang cukup ketara untuk negeri Pahang. Bayangkan dari segi pelancongan, berapa ramai orang yang akan berkerumun ke daerah Pekan untuk melihat roket itu dilancarkan. Mungkin sekali dalam 2 minggu ke sekali dalam sebulan lah, atas syarikat pemaju lah. Dan dari segi penyelidikan, research and development, bayangkan kita dapat menghasilkan satu pusat R&D mengenai industri angkasa. Saya tidak menolak ada kemungkinan kita boleh membangunkan kilang untuk membina satelit umpamanya, ataupun kilang untuk membina roket untuk digunakan di tapak pelancar tersebut. Jadi implikasinya untuk industri cukup besar. Ini satu projek berteknologi tinggi dan Malaysia
tidak akan ketinggalan lah dari segi industri angkasa kan, sekiranya kita berjaya mewujudkan projek sebegini.